Hai, jumpa lagi masakan kita. Kali ni saya nak buat botok ikan susu dengan sayur bandar. Tak pakai ulam tapi saya pakai sayur bandar je. Okey, ni ikan susu seekor. Nanti kita buat 2 botok. Okey, ni sayur bandar. Enoki, jagung muda, baby corn, kobis, bok choy, bunga kobis, cauliflower, okey, dan terung. Okey, ni bahan-bahan untuk rempah dia. Bawang, cili padi merah, bawang putih, halia, kunyit hidup dan serai. Serai tak ada dalam tu. Okey. Bahan ni semua kita kisar. Lepas tu kita tumis sampai dia naik bau dan garing. Okey. Oh, lupa. Ni daun pisang untuk bungkus. Nanti kita layur bagi dia lembut. Sekarang fashion sekarang tengok dia orang rebus dalam air panas. Okey. Okey, ni serai 3 batang. Kita kisar sekali. Ni semua kita kisar Okey, ni bahan kisar. Kita dah kisar halus. Okey, masuk je. Okey, kita tumis ni sampai garing dan naik bau. Jangan hangit, garing je. Okey. Okey, jap kita jumpa balik. Okey, kita layur daun pisang. Layur-layurlah daun pisang. Oh, koyak. Koyak juga. Ni teknik untuk bagi masa banyak. Okey, jadi jumpa balik. Okey, kita letak garam, perasa, sedikit gula. Secukup rasa. Oleh kerana kita letak terung, kita masak dulu terung dekat sini. Masak terung kat sini. Biar dia lembut. Podeh cili padi merah tu menusuk hidung. Okey, sekejap kita jumpa balik. Okey, dah garing, dah minyak dah naik dah. Kita nak lembutkan. Sebab takut nanti kalau kita kukus kat dalam daun pisang tu, terung ni dia lambat lembut. Jadi kita masakkan dulu sikit kat sini. Okey. Jadi kita letak asam jawa.
Okey, jadi ni dah masak, kita bungkus. Okey, kita angkat terung. Angkat terung. Lembut dah. Okey, kita letak air asam jawa sikit. Jangan letak air asam jawa, lepas tu letak terung. Tak boleh. Nanti terung tu terkejut. Dia tak lembut. Okey, biarkan sekejap sebab baru letak air asam jawa. Okey, ni kita letak ikan ni, kita letak kicap cair. Okey. Jadi terkukus. Okey. Ni pun dah masak. Jom kita bungkus. Okey, jom kita susun sayur-sayur dengan ikan. Okey, kita letak kobis dulu. Oh, terkeluar kau. Kobis. Okey, terung. Oh, itu hidup lagi terung. 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 Okey. Kita letak ikan. Letak ikan. Okey, kita letak apa ni sikit. Ni rempah dia. Rempah. Bawah tak bubur. Nanti dia turun. Kan? Mak saya tegur, bawah tak bubur. Jadi kita dah kukus, dia turun ke bawah. Sedap ni makan dengan nasi panas. Okey, kita letak bok choy. Bok choy. Banyak sayur. Okey, jagung. Jagung. Boleh bungkus ke ni? Banyak sangat. Enoki. Enoki. Kobe bunga. Kobe bunga. Kobe bunga. Okey, kita letak ni lagi sayur. Air bahan dia. Bagi habis. Habis. Macam mana bungkus? Sekejap saya cari lidi. Okey, saya cuba bungkus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Okey, ni ah. Bungkus Minang, saya panggil bungkus Minang. Bungkus nasi lemak Minang. Nasi Minang. Okey. Okey. Okey, kita kukus. Okey, kukus dah siap. Besar betul gedabah. Sayur banyaklah pula. Penuh ni. Penuh kat dalam kukus. Okey, kita kukus dalam 30 minit sebab dia besar. Takut nanti ikan tak masak. Okey? Okey, dah 30 minit. Oh, sedapnya bau. Jom kita angkat. Satu untuk saya. Dua untuk bonda. Okey, jom kita tengok dalam dia.